asal Sadang tu mana dapat nama tu? Nama itu yang baik tak dapat nak pasti nama tu. Asalnya dia ikut sungai ni, sungai belakang. Kat belakang tu memang ada Sungai Sadang lah. Sungai belakang tu satu, sungai tu satu. Kan? Ada dua. Dulu kan Sungai Sadang sebab dia kualanya di sini. Sadang. Jadi nama Sadang tu tak tahu betul. Dari mana datangnya? Dari mana datang nama Sadang. Jadi Simpang 3 ni kan. Estate Simpang 3. Sadang ni ke namanya. Yalah. Sadang estate pun Sadang juga. Dia kudu dia kudu itu situ Sadangnya bukan apa. Dia mula orang putih dia buka estate dia Simpang 3. Habis kau pernah ambil nama Sadang pula? Kemudian dia bubuh nama Sadang. Sebab? Pasal sungai ni sampai bertemu di sini. Sampai situ. Jadi bila dah ada buka dah jadi berjaya kan. Kemudian dia teringat nak buka lagi. Nak buka lagi estate lagi. Nanti dia buka situ. Jadi itu nak sana Sadang satu, sini Sadang dua gitu. Ada dua Sadang lah masa tu. Cawangan apa dia tu. Tapi nama asalnya tak dapat nama nak pasti asal kan? tu tak tahu macam mana untuk jadi Sadang. No cure dah. Itu yang pelik tu. Kalau dia belum ke Sungai Sadang tu, dia mesti ada punca je. Orang tentu dulu tak ada dapat yang nak dihubung.